Hello, wahai penggemar anime yang bertema Eropah. Mesti anda tahu kan, banyak anime yang bertema Eropah yang fantasi. Ya, sampai saya sepelik, kenapa cerita fantasi Jepun semua bertema Eropah semua? Ya, agak konyol, okay? Tapi tak popular mana pun anime ni. Ya, kalau kita tahu karakter anime, kalau karakter anime bertema barat, mesti karakter dia bodoh-bodoh kan? Sampai orang kata, orang baik memang orang bodoh ke? Tak adalah, mereka buat tu untuk hiburan je. Tapi hiburan-hiburan macam orang baik boleh dibodohkan macam hiburan. Tak nak aku jadi orang baik macam tu. Ya, sebab tu lah tak banyak orang Jepun yang baik pun. Tapi kalau warga asing, mereka buat baik je. Ya, tapi banyak ni kampung Jepun yang agak terpekalai. Contohnya macam kampung patung. Ya, tapi malangnya ini selalu tak ada anime yang bertema kampung macam tu. Okey, sekarang ni cakap pasal anime ni. Apatah nama anime ni? Chigai no Atelier Meister. Di mana anime? Apa tadi nama anime? Ini dunia anime Chigai no Atelier Meister. Di mana anime ini adalah anime terbaru di musim spring tahun. Ya, anime ni masih baru je lah, jadi tak popular mana. Ya, saya tengok ni pun sebab memang tak popular. Sebab saya saya memang kalau nak kumpul duit lah untuk buat studio animasi. Tapi studio filem pun penting. Sampai rasa nak berdeka daripada Malaysia. Ya, kenapa? Kerana kerana Kuala Lumpur saja difokuskan, Kedah tak difokuskan. Ya, memangnya saya dah tak suka Kuala Lumpur ni. Yang saya dah tak suka parti-parti ya dekat Malaysia ni. Hanya nak buat pembangunan dekat Kuala Lumpur je. Kesian semua orang kampung Kuala Lumpur. Habis hancur kampung mereka. Ya, korupsi di Kuala Lumpur makin lama makin banyak. Ya, makin lama mereka nak hancurkan kampung kat Kuala Lumpur. Dah tak ada tokoh sejarah dah. Ya, bukan tu je. Ada kampung ni, kampung berani dalam filem tu. Ya, ada rumah ni, rumah biru selalu tempat untuk filem lah. Agak kecewa sih, rumah kampung bertema budaya Melayu yang biru tu yang popular, sayang nak dirobohkan. Tapi wujudlah kerajaan dah ambil serius. Ya, orang kata Najib Razak dulu tak ada seteruk ni, tapi saya tetap tak suka Najib Razak. Ya, ni hampir sama dengan karakter anime ni. Ya, saya tengok anime ni, karakter ni hampir sama je macam Najib Razak. Baik, tapi senang untuk diperbodohkan. Ya. Ya, jadi saya tak berapa suka lah karakter anime. Sebenarnya saya buat video ni pun bukan sekadar nak menghina. Sebenarnya saya buat video ni untuk fantasi saja. Ya, selalu bertema barat sampai orang Jepun tak adalah popular mana pun. Ya. Jadi untuk tu, ya, saya tanya, banyak betul anime yang berambut panjang Ya, kalau fikir orang kat Malaysia pun rambut panjang juga. Ya, banyak jugalah orang Jepun bercita-cita nak lari daripada Jepun yang pindah ke negara lain. Sementara penduduk Bangladesh cuba dihalau saja. Dihalau ke Malaysia. Tak mana tahulah kat mana mereka dihalau. Dekat Jepun dengan Korea Selatan tak tahu pula. Mungkin saja dibuang juga. Ya, maklum mereka tak pandai guna komputer. Mereka juga tak pandai guna ni rumah. Jadi Bangladesh masih nombor 1 yang terkotor. Okey, jadi anime ni mengisahkan tentang karakter lelaki yang saya lupa nama dia apa. Code ke apa namanya? Ya. Okey, karakter lelaki ni animenya, ya, dia mengisahkan tentang lelaki ni yang tak tahu kekuatannya level SSS. Tapi dia anggap level dia rendah. Maklumlah masa tu dia dilecehkan, dia dilemahkan. Ya. Wujudlah dia dapat kerja yang bagus, kerja pembinaan. Sampai saya pun tertarik dengan rumah yang dia bina tu. Sampai saya harap ada rumah tu kat dunia nyata. Ya, saya nak cakap pun nak cari maklumat bukan senang. Okey lah, siapa yang tahu rumah anime kat Malaysia sila komen. Maklumlah, saya minat anime. Lebih cantik kalau orang lukis rumah yang betul-betul tak ada dekat rumah. Ya, yang lebih bagus dia ni banyak perempuan lah suka kat dia ni. Ya, sampai orang kata tak habis-habis anime haram, tak habis-habis anime haram. Ya, nak buat macam mana? Jumlah penduduk Jepun berkurangan
Dah tu miskin pula, mustahil dia pun akan berganda. Ya, dia ada 4 calon isteri lah budak ni. Ya, dia ada 4 calon isteri lah untuk dia. Sayang, karakter Colt ni sangat dungu sampai dia tak sedar kekuatan dia. Jadi untuk tu saya tak nak cakap banyak lah tentang karakter lelaki ni. Agak mengecewakan. Ya, agak mengecewakan sikit untuk karakter ni. Ya, dalam manga dia pun saya pun tak tahulah. Tapi saya harap lajukan dia tetap ada, sebab saya nak penasaran. Yang di mana saya tertanya studio anime mana yang adaptasi ni, saya pun tak tahu. Kalau anda tahu sila saja komen. Ya, saya harap Pasme yang dibuat dulu, tapi banyak sangat anime baru. Ya, studio tu tak adalah popular mana pun. Okey lah, siapa yang tahu tentang anime ni sila saja komen Maklum, anime ni masih baru. Yang ini saya tak habis, saya tengok sampai habis. Cerita dia agak mengecewakan. Okey, siapa yang dah tengok sila sini. Dia jumpa kawan perempuan dia yang last sekali. Last bos dia tu, bos dia dengan kawan perempuan dia yang ketiga tu, kawan perempuan dia yang kedua tu tak baik. Okey, itu saja, baik. Neko? Syukurlah kakak masih hidup. Minggir kamu, Neko. Kakak lagi disembuhkan. Iya tahu. Aku cuma kangen aja. Aku juga kangen. Yeay, curang. Dasar